Selalu orang tua yang sakit tumit dekat bawah sini, dia nak main ankle dia naik turun dah pun tak boleh, pun susah. Dia akan rasa sakit dekat bahagian sini. Saya banyak klien lah, dia ada masalah ini. Kalau sakit tumit di luaran sini, biasanya dia nak jijak dekat lantai. Wah, dia bangun saja, sudah rasa banyak sakit dekat tempat tumit sini lah. Mari, Master tunjukkan macam mana Master nak urut dengan mak Master untuk melegakan sakit tumit. You boleh save dan share video ini dulu supaya boleh tunjuk untuk mak you atau boleh urut dengan mak. Okay, pertama kita sapu krim dulu. Lepas tu kita gunakan jari telunjuk ini dekat bawah sini kita tekan dan jalan. Tekan dan jalan. Selepas urut 20 kali, kita tukar tangan macam ini. 1, 2, ulangkan 20 kali. Selepas habis urut 20 kali, dekat bahagian sini, kita boleh gunakan ibu jari. Tapi yang penting kena sapu krim lah. Kalau tak, nanti you punya tangan sakit pula. Okey, naik atas sikit. Gunakan ibu jari untuk tekan dan turun. Tekan dan turun. Tapi kena penting adalah tepi-tepi ni tau. Ini tepi-tepi ni. Boleh nampakkah tepi-tepi ni? Yes, ini. Ulangkan 20 kali. Kalau you sudah ikut sampai video urut dengan mak tapi dia punya sakit tumit masih ada, jangan risau. Boleh bawa mak datang sini. Kita ada terapis wanita untuk urut mak. Kita ada terapis lelaki untuk urut ayah.